Walaupun sedang dirawat di hospital untuk sesi kemoterapi disebabkan kanser limfoma, penyanyi dan pelakon Eliana tetap tampil ceria. Perkara itu dikongsikan olehnya melalui sebuah video yang dimuat naik di Instagram. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan semoga dipermudahkan urusan Eliana. Kemoterapi, era baru saya, tulis Eliana pada caption video berkenaan sambil kelihatan riang menyanyi. Di ruang komen, ramai netizen menitipkan kata-kata semangat serta memuji ketabahan Eliana sebagai seorang pejuang kanser. Dalam masa sama, menerusi beberapa hantaran di Instastory, Eliana berkongsi tentang keadaannya yang sering terjaga awal pagi kerana sukar tidur akibat sakit tubuh. Pukul 3 bangun, pukul 4 bangun, pukul 5 bangun, tak boleh nak tidur. Sakit badan macam angin kot. Sekarang kita baru masukkan kontrol lock ubat angin kat dalam ni dan kembung sangat. Perut keras, badan tak selesa, nak tidur macam kena picit belakang sebelah kiri ni. Saya dah sapu minyak angin, katanya. Untuk rekod, kira-kira 2 tahun lalu, Eliana pernah mengumumkan bahawa dirinya bebas daripada kanser limfoma yang dialaminya selama 11 tahun.